Bila ada orang baik nak dekat engkau, tapi engkau masih fikir pasal dia, pasal orang yang lama. Orang lama tu tak cari pun kau kan. Tapi engkau yang ternanti-nanti segalanya tentang dia. Kadang jodoh kita tu dah datang dah mencengah. Tapi kita tolak habis-habis. Sebab apa? Kita masih belum melepaskan kisah kita, kisah indah kita. Sebenarnya benda tu dah tak perlu dah kita fikirkan. Kita ni tutup pintu hati kita sebab kita masih sayang yang lama. Yang lama tu dah bahagia dah dengan pasangan dia, dan juga dah tak fikir dah pasal diri kita. Ibaratnya kita masih terperangkap dalam kenangan lama. Sekarang ni cuma fikir, kau nak terus tunggu, menunggu dan juga menunggu sampai bila yang dia tu, yang lama tu datang pujuk nak ada hubungan balik. Nak tunggu yang tu ataupun nak buka peluang baru dengan orang baru yang boleh bagi kebahagiaan, keindahan hidup lebih lagi daripada yang sebelum ni. Buka mata tu, buka hati tu luas-luas. Jodoh awak tu mungkin tengah tunggu anda buka pintu je. Cepat-cepat buka pintu. Kalau anda belum ada pasangan lagi, rasa nak ada pasangan, nak kahwin tak lama lagi, jom Tiljannah Omai, tempat orang single berkumpul. Manalah tahu, hujung tahun ni anda dah jadi isteri orang ataupun suami orang. Jumpa dekat Tiljannah, okey?